daripada nenek moyang kita dulu-dulu. Lalu tapi tak nampak. Pernah nampak? Dia macam famous ni. Kenal ke? Kenal. Okay geng, petang ni saja jalan-jalan dekat area Tabur Naning ni. Dekat Lu Gajah ni kan, dekat area Simpang 4 tu. Sajalah round-round 1 Mei ni. Nampak lah oren-oren kat sini kan. Kedai warung Mak Pia ada jual sate. Aku nampak asap-asap tadi. Jom kita pergi tengok sate apa yang ada. Sate Mak Pia. Daging ayam. Ada ayam mak. Pukul 1, pukul 3.30. Sampai pukul apa? Sampai 9.30 malam. Tu Mak Pia Yang ni mak Pia. Itulah Mak Pia. Ni daripada nenek moyang kita dulu-dulu. Tu dia. Pun nek bakar ya. Sate ada. InsyaAllah lepas ni 1 hari 1000 cocok. Kali tu baru buka ni. Mampu tak 1000 cocok? Mampu. Mampu. RM1 berapa? Sama je. Ayam RM1.3, dia punya apa pun RM1.3. Sate dia besar-besar tau, nampak? Bau pun tak boleh tahan lah. Perapan dia tu kan. Bau dah cukup. Okey guys, kita try daging. Tak sabar pula bismillah. Saya peminat sate. Saya memang recommend lah untuk orang datang sini. Bungkus lagi 100. Nampak je banner warna oren yang menyala ni. Warung Mak Pia dekat Simpang 4 ni. Apa area Tabur Naning. Kita try 10 daging, 10 ayam. Jangan lupa tau dekat Tabur Naning. Ni kedai warung Mak Pia sate ni.